dikatakan lepas lelaki ini mati, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Tapi apa yang tulusnya pendakwah yang diceritakan dalam Al-Quran ini? Lelaki itu walaupun dah disuruh masuk dalam syurga yang penuh dengan nikmatnya itu, lelaki itu tetap mengingati kaumnya. Dan kata lelaki tersebut, laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin, dengan apa yang menyebabkan aku ini telah diampunkan oleh Tuhan dan menjadikan aku daripada kalangan yang dimuliakan. Masya Allah. Cerita ini sungguh menyayat hati juga bagi saya, dan bagaimana seorang pendakwah yang tulus di dunia dia nakkan kaumnya itu dapat keredaan Allah, dan di akhirat pun, setelah kematiannya juga dia masih lagi nak kaumnya itu mendapat rahmat atau masuk ke syurga dengan rahmat Allah Subhanahu.